Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Ali. Dan Ali buat panggilan dari mana ni? Dari Kilang. Silakan. Okey, satu pengalaman saya ni pada tahun 2007. Di Lebuh Raya JB. JB ke KL lah. Masa tu saya turun dari KL ke JB. Around time saya rasa around 1:30 pagi. So saya seorang lah tengah memandu dah. Saya atas kereta. Saya tengah bawa sekali. Tiba-tiba saya nampak macam satu embun. Saya tak tahulah, memang pastilah embun ke apa tu. Sekali saya terlanggar. Saya terlanggar tu tiba-tiba saya boleh, saya rasa macam ada something kat bawah kenderaan saya. Macam ada terseret, bunyi seret kuat sangat lah, macam besi. Lepas tu saya cuba laju lagi lah. Mana tahu benda tu yang tersekat lepas dari bawah tu. Saya cuba laju, makin laju makin kuat bunyi dia. Saya pun tunggulah jambatan untuk ada lampu kan Lebuh Raya tak ada lampu malam kan. So saya tunggu untuk ada lampu. Saya pergi tengah jalan cari tak ada lampu. Jadi cahaya tu hilang lah, tak tahu ke mana Sorry? Cahaya tu hilang lah. Cahaya. Ada lagi kisahnya? Okey, lepas tu saya terus lagi lah kan. Saya dengar ada macam ada bunyi bawah kereta saya. So saya tak pasti, saya memang nak berhenti sekejap kereta saya. So berhenti sekejap kat emergency line. Saya cepat-cepat keluar, saya pergi kat belakang, saya tengok ke bawah kereta saya tak ada apa-apa. Lepas saya, tak ada apa-apa, memang tak ada apa-apa. Sebab tu memang gelap suasana. Saya cepat-cepat masuk dalam balik, saya tengah bawa balik. Saya tengah bawa kereta tu, saya boleh rasa macam ada orang duduk dekat belakang seat saya. Dia punya lutut tu macam ada orang tu duduk. Lutut tu dia macam kenakan dekat seat tu. Menyandar pada tempat duduk belakang tu lah. Something tu. So saya boleh rasa macam ada orang duduk. Tapi saya tak nak tengok cermin belakang lah. Saya takut kenapa kan. Betul lah. Saya pun laju. Dah sampai Aikro sana. So saya berhenti kat Aikro tu. Saya berhenti kat depan toilet tu. Betul-betul saya masuk dalam. Saya basuh muka. Kali saya nampak ada satu pakcik tu tengah diri kat sebelah tembok tu. Dia tengok saya dengan kereta saya. Dia tengok saya dengan kereta saya. Dia tanya, adik datang seorang ke apa? Yelah, saya datang seorang. Oh, iya ke? Saya tanya, kenapa? Dia tak tanya, dia tak cakap dengan saya apa-apa. Lepas tu dia pun pergi lah kan. So saya tak berani lah. Saya tidur kat situ sampai pagi baru saya jalan. Bagus, saya rasa satu langkah yang baik Kalau kita memandu dalam keadaan rasa tak sedap hati ni berbahaya juga Yelah, daripada pandang ke depan kita asyik tengok belakang je lebih memang betul. Lebih baik jalan Gustan Terima kasih kepada anda Ali. Okay, thanks. Kembali satu kisah pertama kali cerita. terima kasih, tak kisah. Itu dia pendengar kita bernama Ali yang ketika itu memandulah di kawasan Malaysia di waktu malam lah tu ataupun pagi hari lah. Dan memang tepat sekali kalau kadang-kadang kita melakukan sesuatu sedang memandu dan tak sedap hati lah. Ia mengganggu emosi kita, mengganggu ketenteraman ketika memandu tu. Ada baiknya kita hentikan apa yang kita nak lakukan. Mungkin nak memandu sampai mungkin lagi 20-30 km tu kita berhenti seketika sampai jiwa ni tenang. Selagi tak tenang, selagi itulah kita akan menjadi senjata di jalan raya. Berbahayalah sebab kita pandu tengok depan, lagi beberapa saat tengok belakang. Tengok depan, tengok belakang. Tengok belakang, check blind spot tak apalah. 24 jam tengok tempat duduk belakang, apa cerita. Kita akan terus buka tali.